Bismil- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 18. Isnin ke ni? Sekejap. Hari ini hari Isnin 18 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.48 petang. Okey, untuk video buat masa ni saya nak 6.48 minit petang dah ni. Okay, untuk video masa ni saya nak review barang-barang Shopee yang sampai pada hari ni. Pada pukul 3. Sampai rumah ni lah. Pada pukul 3.36 minit petang. Saya balik hari ni awal lah tadi. Sampai pukul 3. Berapa dia tengok dah. 3.8 minit petang. Balik rumah. 5 bit kau ni. Pasal nanti saya cerita dalam video tu lah. Dalam video daily ada report lagi dah. Okey, barang yang pertama. Local brand ni Jalan Simpang 4 Alustar Kedah. Bagi ada Kedah. Oh, pizza ada. Pak unik. Kotak benda ni. Okey. Ni tu kurumi, jam tangan kurumi adik. Jam tangan kurumi lah untuk budak-budak kecil, budak-budak perempuan. Kurumi ya. Jam tangan kurumi. Saya dah pernah review beberapa kali dahulu kan. Okay, ni yang kedua. Yang kedua berapa banyak ni? Toshifu Toshifu Jalan SP15 Taman Semabuk Perdana Melaka Tengah. Melaka Malaysia. Okey. Ini memang Melaka Malaysia. Ini Decade Driver, kamera dia Decade Driver. Ini kedua ya, berbalut tahu tak ni? Tak biasa ni 50 kat atas sedap. CSM ke ni? Kata CSM. So pakai 10 siapa dia? Kalau tengok gambar ni canggih dah. Bisa dah. Ada bagi buka. Kepek dah dah. Tumpah ke berapa dah? Kepek kotak-kotak ni. Okey. Decade Driver 100 anniversary tu. Mai pula ada motor. Ya. Okey, ni bagian tak boleh belakang dulu. Pamiga bel connector ni muka saya budak gila aku. Superhero type transformation. Prepare the car. Full car. Rotating drive bell. Transfiguration. Superhero car. Push. Fuel car. 2 fuel. Okay. Ada bateri tak ni? Nak beli super pula bateri makan. Okay, sekadar itu saja untuk sesi video macam ni. Untuk sesi video review ni. Okay, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.